Berapa kali kita boleh buat consolidate e-invoice sebenarnya? Okay guys, hari ni kita cerita sikit berkenaan dengan consolidate e-invoice. Kalau korang rujuk pada video aku sebelum ni, aku dah ceritakan bagaimana untuk orang yang berniaga kedai runcit. So sebenar-benarnya consolidate e-invoice ni macam mana? Berapa kali kita boleh hantar sebulan? Okay, korang tak tahu tak? Contohnya pada 1 Julai 2025 ni akan bermula e-invoice kepada syarikat yang mempunyai turnover melebihi 500,000, betul? Selepas dia implement tu, start pada 1 Julai tu, dia ada 6 bulan tempoh, orang kata tempoh honeymoon dia lah kan. So di dalam tempoh honeymoon ni, dia bolehlah submit beberapa kali e-invoice tu, consolidate e-invoice tadi. No issue. Sebab apa? Dalam tempoh 6 bulan ni adalah tempoh untuk dia enjoy dan belajar. Itu kelebihan dia bagi. Tetapi selepas habis tempoh 6 bulan, macam mana nak buat? Ini benda yang orang kurang faham kan? Okey, selepas habis tempoh 6 bulan, disarankan adalah kita hantar consolidate e-invoice sekali sebulan. Tetapi ada di mana sesebuah syarikat ni tadi, dia tak dapat hantar sekali sebulan. Dia kena hantar 2 kali sebulan. Sebab apa tahu? Sebab syarat untuk kita buat consolidate e-invoice dan submit menggunakan portal My Invoice ni tadi, dokumen tersebut tidak boleh melebihi 500 MB. So kalau kata lebih, bermaksud kita kena buat 2 pecahan. So korang kena pandai-pandai adjust. Kalau korang rasa transaction korang banyak, korang kena buat 2 kali sebulan. Prepare lah. Sebab itulah diorang bagi 6 bulan tempoh bertenang ni untuk korang faham sendiri pasal bisnes korang. Janganlah okay, aku santai faham hantar 500 kali sebulan. Tak adalah, tak boleh macam tu. Belajar pasal bisnes korang dan korang akan faham kemudian. So kepada korang yang nak join, nak tahu lebih lanjut pasal e-invoice ni, korang boleh cek dekat bio aku, boleh join kelas yang ada. Dan yang paling penting, jangan lupa follow, like dan share.